Pameran Alam dan Guru 2025 tahun ini, dia bukan sekadar pameran semata-mata, tapi kita jadikan dia sebagai sebuah ruang renungan. Kita cuba untuk mengangkat alam tu sebagai guru agung, dan guru itu sendiri dia sebagai penyuluh yang membawa mesej kebersamaan antara manusia, alam dan juga Sang Pencipta. Kita mengangkat alam tu sebagai isu utama. So alam tu dia adalah sebagai kitab terbuka. Melalui seni kita kita menghantar mesej untuk menjaga alam, disampaikan dengan cara yang indah dan menyentuh hati, membuatkan kita lebih sedar sebagai bukan hanya sekadar penjaga bumi, bukan hanya sekadar khalifah, tapi kita juga adalah pengguna yang lestari. 64 pendidik tu daripada pelbagai institusi, daripada seluruh negara. Mereka menghantar karya kepada institut perguruan yang akan mengumpulkan semua setiap karya tu. Dan setiap karya tu adalah unik kerana dia lahir daripada pengalaman guru seni itu sendiri. Dan juga ada sesebuah karya tu dia bukan dihasilkan oleh guru seni. Dia belajar sendiri macam mana untuk menghasilkan sebuah karya yang mereka mungkin dapat inspirasi daripada alam, ada yang daripada pengalaman, daripada mendidik, dan semuanya tu dia gabungkan kepelbagaian jiwa sebagai pendidik negara. Selain daripada kita membawa karya pendidik tu untuk dipamerkan di galeri, kita juga sediakan macam pelajar tu dia terlibat secara langsung daripada aspek awal kuratorial, pengurusan karya, yang bawa karya ke galeri, dan macam mana kita ajar untuk memasang karya tu di galeri itu sendiri. Mereka belajar terus dari lapangan lah. Satu pengalaman profesional yang jarang, kalau kata dalam kelas mungkin tak dapatlah, dia hanya di galeri. Kami berharap pameran kali ini akan menjadi jambatan dan memberi kesedaran kepada guru, murid, masyarakat. Semoga seni ini terus dilihat sebagai wadah ilmu, kesedaran dan penyatuan jiwa. Pameran ini akan bermula daripada 22 September sehingga 22 Oktober. Oleh itu saya menyeru kepada, khasnya kepada warga Shah Alam dan juga penduduk negeri Selangor, datanglah berkunjung ke galeri Shah Alam untuk melihat sendiri karya-karya yang dihasilkan. Mungkin salah satu adalah guru anda.